Okey, bagi yang bertanya bagaimana menggunakan gear lever ni semasa menuruni bukit. Okey, gear S ni biasa kita gunakan untuk 3 keadaan. Pertama, memecut. Kedua, mendaki. Dan ketiga, menuruni bukit. Engine braking. Semasa menuruni bukit, pastikan kelajuan tidak lebih 100 km sejam. Sebab semakin laju kenderaan, semakin sukar untuk diperlahankan. Dan kelajuan 100 km sejam tu adalah kelajuan yang ideal. Sebelum kita tarik gear ke S, pastikan kelajuan berada di bawah 80 km sejam. Jadi, sekiranya kelajuan kita 100 km sejam, perlahankan kenderaan dengan menekan brek kaki sehingga mencapai kelajuan 80 km sejam. Apabila kelajuan sudah berada di paras 80 ataupun 82, 83 km sejam, tarik gear ke S. Kemudian lepas brek kaki. Apa kita perlu lepas brek kaki? Tujuannya adalah untuk menyejukkan brek, sistem brek kita. Sebab brek ni semakin panas, semakin kurang cengkaman. Sewaktu gear berada di posisi S, kita meluncur tanpa perlu tekan minyak. Kita meluncur saja macam tu. Okay? Dan seiring dengan itu, kelajuan kenderaan kita semakin meningkat. Okay? Walaupun enjin semakin meraung begitu. Okay? Semakin laju kenderaan kita tu, kita kawal dengan menekan brek sedikit demi sedikit. Dan pastikan kelajuan tidak mencapai 100 km sejam. Kiranya range kelajuan kita tu antara 80 hingga 90 km sejam. Sekiranya kelajuan kereta tu semakin stabil dan kita boleh mengendalikan kereta tu dengan baik, maka kita tolak gear semula ke D. Okay? Sebab kita tidak boleh lama berada di S ni. Gear S ni, kalau di kereta lain mungkin dia akan ditulis B ataupun D3 ataupun overdrive off. Apabila kita berada di gear S, gear B, D3 ataupun overdrive off ni, gear kita stay berada di gear 3 saja. Tidak akan beranjak ke gear 4. Tapi saya perhatikan gear modern sekarang ni, dia boleh beranjak dengan sendiri ke gear 4. Gear drive ni terdiri daripada 3 gear saja. Gear 1, gear 2, gear 3. Gear 4 dan ke atas dipanggil overdrive. Kenapa kita tidak boleh berada lama di gear S ni ataupun D3 ataupun overdrive? Sebab gear ni paling relax, terutamanya 480 ni paling relax berada di gear 4 tu. Sebab apabila berada di gear 4 ni, internal part transmission tu kebanyakannya berhenti berpusing. Dari engine, torque converter, terus ke end gear.